Bukan aku tak bagi pasang. Pasang lah. Macam ni okey lah. Nampak? Okey lah. Dia pasang lelong. Sebiji RM4 ke berapa ringgit. Kati lah nak jual berapa ke apa. Nak jual Musang King ke Kampung Boy ke apa ke. D8, D9 ke apa. Kati lah nak jual. Kan? Tapi aku tak sakit kepala hari ni. Tu cerita dia. Ni dah pukul berapa? Ni dah pukul 11.40. Tak berhenti. Kalau tidak tu, trailer ni dia bukan boleh pakai. Dia volume dia bukan boleh buka maksimum. Aku pasang trailer. Aku duduk bawah ni. Trailer ni macam ni, dia kembang depan tu. Dia pergi depan. Kau duduk bawah ni tak sakit kepala. Faham tak? Pasal dia pergi macam ni. Lepas tu dia bukan ada adjust treble ke rhythm ke apa ke. Apa ni echo ke apa, tak ada. Keluar macam tu. Kau duduk bawah dia, kau pasang lelong memang tak sakit kepala. Tak percaya pergi depan. Tak dengar pun. Tapi di sini depan macam ni okey lah. Bukan aku hati busuk ke, aku dengki ke apa ke. Tak. Aku tak reti dengki orang bang. Pasal aku tak boleh nak dengki orang. Contohnya kalau bini aku cakap, abang anak orang tu dapat belajar, alhamdulillah aku cakap. Ada rezeki bapak dia, mak dia. Abang anak orang tu dapat kerja dekat sini lah abang. Alhamdulillah rezeki dia. Senang mak bapak dia, aku cakap. Anak dah berjaya. Pasal apa aku cakap macam tu? Pasal aku ada anak. Kalau aku dengki anak orang berjaya, anak aku nak berjaya, boleh ke? Boleh. Oh, apa khabar? Lagu banyak ni. Tambah hari ni, tambah 5 ketul. Ya. Mana abang? Abang tu sana. Gaya. Okey berniaga. Berniaga macam ni okey? Okey. Malam dia tak. Oh ni. Telur Dia tak bermain. Dia dah buat dah. Tapi tu lah. Sekarang ni aku cakap, kamu kena makan. Apa ni kena makan. Yang mana ni jangan. Yang mana tak boleh makan, makan sikit je lah kan. Angin tu. Yang mana ni makan. Dia gantung. Kau belah aku tengok dunia ni. Dah bulan. Siapa kan? Siapa? Mak Allah. Video dia buat dah tu hari kan? Selalu ni. Betul lah. Dia 2 kali je. Sekali sini. Lepas tu sekali juga AJN. Sian aku tengok. Baru lagi dia lalu sini tadi. Malam tak ada. Aku kat sini tempat kamu. Kamu tak ada. Dia datang? Dia datang ulang. Dia park belakang. Baru. Itu hari Don datang sini. Dia Don dengan dia. Don duduk sini. Don Don Mae. Don pun aku dengar dah. Boleh jalan tak? Boleh jalan dah, tapi kurus lah. Aku ada ni Wan. Don okey punya jalan tak? Boleh. Ada datang ni? Ada. Boleh sokok lah. Buat benda okok datang. Besar ke? Rumah tak bagi tak? Awak ada okok? Rumah tak bagi. Rumah jalan. Dia kata lama datang okok dia tu. Bagi. Okey. Ada sokok orang tu. Sahabat kan? Ulang balik apa aku nak cakap, lupa. Aku beli Panadol, sepapan aku beli. Siapa nak claim? Ni dah tak sakit kepala, nampak? Tidak lah, balik lah. Sepapan. Tinggal kan kedai 24 jam kan, beli sepapan. Mahal.
Belilah sepapan berapa? Kalau beli sebiji berapa? RM1 2 berapa sebiji? Ke? Tak, aku pun tak tahu. RM1.5 sekarang. Kalau beli 2 biji dah RM3, kena beli sepapan. Macam ni okey lah. Tenang. Aku macam ni lah. Aku bawa gitar. Aku tak main lah. Aku kalau ikut kan pukul 11 aku dah berhenti lah. Daripada lepas isyak tu 8.30, 8.30, 9, 10 10 11. Berapa? 2 jam lah. 2 jam tu bukan terus main. Kadang layan-layan. Kadang aku kalau bila tengok duit tak jatuh apa, langsung berat. Ya aku petik lagu macam tadi lah. Aku main lagu Nyomodo apa, lagu Orang Negeri 9. Kalau tak tahan tak nak apa, dah cek sayang bini hormat mentua, macam tu kan. Kalau tak tahan apa, tak tahan dolat apa, macam ni apa, lebih baik pecah sempadan, macam ni begitulah. Elok aku main jangan pak singgah. Aku ingat Orang Negeri 9 tu. Beli RM5. Dia layan tau. Dah apa, macam tu lah lagu dia. Nyomondo. Siapa Orang Negeri 9 tahulah Nyomondo. Lagu Nyomondo. Kalau tak apa kata macam ni ke? Kalau tak tahan dolat ke kena ke? Itulah. Lepas tu aku tadi aku main lagu Mi Penghuni Kota. Penghuni Kota. Berhenti orang Terengganu. Beli ki $2 untuk anak dia. Selah RM7 kata aku, $2 10. Beli selah tu boleh basuh-basuh, kata aku. Beli $2 kata aku, boleh basuh-basuh, beli $2. Anak 2 orang, seorang 1. Dapat aku RM10. Tu tak tolak modal tu, belum cerita tolak modal lagi. RM15 tu. Aku cerita semua, aku cerita. Ya, jangan mandai-mandai. Oh, dia tu. Betul. Kan? Betul yang orang yang dengar percaya. Sampai bila aku nak diam? Bukannya aku, kalau aku main pun, bukannya aku main kan. Ni dah berhenti pukul 11, belum pukul 11 aku dah berhenti lah. Ada aku main macam ni. Tenang kan. Lelong pun tak bising. Kita hidup time kita orang cakap adab berjiran apa, orang tak tahu pula adab berjiran. Berniaga ada adab berjiran, kerja ada adab berjiran. Aku tahulah adab berjiran ke apa ke. Aku nak layan ke aku tak layan ke. Kalau ada berjiran, contoh kalau belum apa-apa lagi, dia tu contoh kan, orang tu nak berjiran dengan kita, tapi dia dengar orang cerita dia tu macam tu, dia percaya pula. Kita nak layan, tak kau lah, kau aku lah, aku jenis aku macam tu. Macam rumah aku sebelah dulu, sekarang ni dah permanent orang tu. Dulu macam sewa. Kejap orang ni masuk, orang ni keluar, orang ni masuk. Memanglah dia jadi jiran aku, tapi yang ini dah jadi owner lah, dia beli. Tu jiran aku lah, yang rumah aku sekarang ni. Kalau dulu
Orang ni masuk, orang ni masuk, orang ni masuk. Dia orang masuk, dia orang tiba-tiba macam tak apa nak dengan aku mungkin dah dengar orang cakap dia tu macam tu, dia tu macam tu, dia pun percaya kan. Aku nak layan, aku buat tak tahu. Hai kalau betul-betul ada emergency apa susah aku tengok juga. Kalau tidak aku buat tak tahu. Kalau apa-apa hal ke apa ke ni tolong. Kalau kereta lampu menyala ke, parking lampu menyala. Assalamualaikum, lampu menyala ni. Orang tak boleh start. Itulah tugas aku macam tu. Tapi macam takat macam tu. Apa lagi nak? Tak ada lah lebih-lebih. Tak ada lah beria, tak ada. Kamu boleh cerita aku buat konten apa semua petik kita. Orang sebelah nak tidur lah, tak tahu adab jiran apa lah. Adab jiran ni orang cakap aku tak tahu adab jiran. Aku lagi reti adab jiran. Ya boleh cuba ya. Niaga ke apa ke aku reti. Aku tahu nak beralah macam mana apa semua. Orang tak tahu. Orang nak terimpit biar di atas. Nak dikurung biar di luar. Apa ni? Kamu style kamu macam tu. Aku kamu nak terimpit biar di atas. Nak terkurung biar di luar. Iyalah. Yang kita tak ada fikir. Sekarang ni baru aku selesa. Tidak lah. Dia tak boleh buat apa. Dia buat je tak apa. Dia tu jenis ni beralah. Dia tu jenis ni. Kau buat je. Ibarat begitu. Contoh dulu aku main pasar malam. Pergi pasar malam macam tu lah. Assalamualaikum tanya kan. Ni bukannya kita pergi tempat orang, kita bagi salam, kita hormat orang. Ni tapak ni kosong ni, ada ke orang berniaga kan? Oh ada. Lepas tu 3 tapak kosong. Ada kejap lagi datang. Lepas tu dah maghrib. Aku tunggu dah maghrib lah, tak sampai. Pasal malam habis pukul 10 takut. Aku bawa meja kecil je. Lepas tu aku datang, aku tanya, dia ni meniaga apa ni abangnya? Oh dia meniaga ni kicap apa ni, apa sos apa semua, bawang, cabai, apa ni belacan apa, barang-barang runcit ni. Kata aku kalau dia nak datang pukul 4 tadi, dia datang kata aku. Kalau nak jual dia 3 tapak dia punya semua lah. Dia punya lah semua. 3 tapak nak buka nak maghrib tak sampai lagi kata aku. Agak-agak lah bang. Itulah apa orang bang. Last kali aku buka juga. Aku buka masa tu aku jual jenis kempen. Buka pam 200 300 tutup lah. Faham tak? Jual kempen, letak barang tu, barang atas meja. Contoh macam ni lah. Aku letak okey. Okey bang, RM10 bang. Ni pakai macam ni bagus ni. Bang. Orang ni beli. Katalah 20 bungkus habis kan. Sebungkus 10 contoh. Dah 200. Okey. Tutup. Lah. Tengok jam dah pukul 9.30. Cak lah. Tapi itulah rupa orang. Dia datang. Lain lah kalau dia datang, dia meniaga apa? Dia meniaga ni. Yelah, kalau kau meniaga barang macam tu, kicap, bawang, kentang, cili sos, belacan, ikan masin, pukul 7.30 kau tak datang lagi, kau buka nanti dah pukul 10 lah. Kalau orang jenis meniaga tu, aku orang meniaga, aku tahulah. Kurang-kurang pukul 4.30 dia parking lori lah, dah buka kemah. Betul? Ini biografi aku. Siapa tak puas hati ke apa, kau punya pasal lah.